apabila berlaku dibatalkan pemberian Hari Peneroka di negeri Johor pada ketika kempen, ia menjadi satu isu yang viral. Menteri yang jaga Perdana sekarang ini ialah Perdana Menteri. Perdana Menteri pula menasihatkan kami, apa dia? Menasihatkan Timbalan Menteri, menasihatkan Menteri, menasihatkan pengurusi Felkra, pengurusi MARA, pengurusi agensi-agensi supaya jangan bantai kerajaan perpaduan. Kalau bantai kerajaan perpaduan, letak jawatan. Kok Mak Hassan kata, kalau Perdana Menteri minta saya letak jawatan, dia bersedia untuk meletak jawatan. Itu Tok Mak Hassan sebut. Kemudian Datuk Zahid sebut apa? Timbalan Perdana Menteri sebut apa? Perdana Menteri tak payah suruh kami letak jawatan. Pecat sahaja kami kalau tak suka pada kami. Itu disambut oleh Timbalan Perdana Menteri. Mak Maslan kata apa? Mak Maslan kata Perdana Menteri tak akan berani untuk memecat kami. Perdana Menteri tak akan berani untuk minta kami ini letak jawatan. Nak tahu kenapa, tuan-tuan? UMNO ada 30 kursi. Kalau Johor dimarah kerana tidak menyokong PH, marahlah. Marahlah UMNO. Kalau di Negeri Sembilan, marah UMNO, lepas ni kita menang, marahlah UMNO. Kalau UMNO menang di Melaka, tidak bersama dengan PH, marahlah UMNO. Tuan-tuan, kalau UMNO marah, UMNO dimarah di Johor, UMNO dimarah di Negeri Sembilan, UMNO dimarah di Melaka. Kalau UMNO ni tarik diri 30, dia masih lagi berdiri, tuan-tuan. Dia masih lagi berdiri, kerajaan ini masih lagi berdiri. Tetapi, kalau ada sahabat kita di Sarawak, saya nak tanya kepada tuan-tuan, adakah Sarawak akan bersama dengan PH? Adakah Sarawak akan bersama dengan PH? Saya yakin, tuan-tuan, saya yakin Sarawak tidak akan bersama dengan PH. Bergaduh dengan kiri, Timbalan Perdana Menteri 2, bergaduh dengan kanan, Timbalan Perdana Menteri 1, 30 campur 23, 53 lari, tuan-tuan, 151 tolak 53, tinggal 98. Ada PMS berani nak marah kami, ada PMS berani untuk minta kita letak jawatan. Saya yakin tidak berani, tuan-tuan, kita tak berani. Lagipun kami telah sign agreement, kita akan menyokong kerajaan perpaduan hingga akhir penggal. Bila akhir penggal itu? Mungkin bulan 10. Bila akhir penggal itu? Mungkin bulan 12. Bila akhir penggal itu? Mungkin bulan 6 tahun depan. Bila akhir penggal itu? Mungkin bulan 12 tahun hadapan. Kami tidak akan memungkiri janji itu. Tetapi kalau tak suka kami, Pak kata Datuk Seri Zahid Hamidi pecat kami, tuan-tuan puan-puan, jangan hanya kami dipecat, semua orang yang tidak menyokong PH perlu dipecat. Oleh itu, apabila Sarawak campur dengan UMNO, kerajaan ini tidak boleh lagi berdiri. Itu peringatan saya kepada penasihat-penasihat PMX